Disebabkan kita dah gemuk, so hari ni kita decide untuk walk daripada Pavilion pergi ke TRX. Gemuk juga, so before that kita decide makan breakfast dulu. Baru ada tenaga nak jalan, tapi not heavy breakfast lah, ringan je. So kita tengok berapa minit kita jalan daripada Pavilion sampai ke TRX. So bolehlah kita buat senaman ringan macam tu. Tadi start jalan pukul 10.32. Sekarang 10.37 minit pagi. Jalan di antara Pavilion nak pergi TRX ni menduga betul tau. Kedai mamak ni breakfast dia sedap kalau korang nak tahu. Roti canai dia best tau. Nasi kandar dia pun sedap juga. Dan lepas je daripada Fahrenheit tu, ada lagi kedai makan best kat sini pun sedap juga. Yang dekat sini betul-betul belakang TRX ni ada kedai makan tau. Nasi campur breakfast pagi dia pun best juga. Betul belakang Fahrenheit. Tengok baru jalan tak sampai 8 minit. Dah start fikir makan dah. Padahal baru je makan. Ni SFS Food Corner. And then tu restoran Aisyah Maju. Actually tak silap mamak tapi dalam tak makan. And then dekat situ juga ada akak Indonesia tu jual soto bihun sup sedap gila tau. Kalau untuk korang yang suka jalan kaki, sini ada Sleeping Lion. Betul-betul di tengah-tengah di antara TRX dan juga Pavilion. Tapi kalau korang tak suka jalan macam Marina, korang boleh book hotel betul-betul dekat bawah mall ataupun di sekitar mall. Kalau ni tak, ni macam jauh sikit lah. Tak jauh sangat lah, 6-7 minit jugalah pergi Pavilion ataupun TRX. Dan di antara banyak-banyak Chinese food restaurant dekat sini, terselitlah satu kedai Arab. So sini sangat hidup tau. Korang tak perlu nak takut kalau nak jalan. So ni signage-nya. Jalan je terus lagi macam tu. Dekat dah. Ngam lintas je jalan ni, korang dah sampai kat pekarangan TRX. So sini pun mostly banyak kedai-kedai Chinese restaurant lah. And then depan tu ada Plan B kalau nak makan mewah sikit. Ni semua belah kanan ni semuanya kedai-kedai Chinese lah, which is non halal. Tapi boleh je cari makanan halal sebelum sampai area ni. Sini pun ada hotel juga, tapi hotel bajet biasa lah. Ni boleh lebih dekat lah kalau nak pergi TRX macam tu. Untuk Marina punya nasihat, kalau sini untuk korang jalan-jalan check out the area, okay. Tapi kalau nak cari makan tu kena masuk like area-area Bukit Bintang sana, banyaklah makanan like halal, ada mamak apa semua. Tapi kalau belah-belah sini mostly is like non halal macam tu. So lepas korang dah jalan, korang akan nampak kolam berbentuk bulan sabit merah ni. Tak ada ikannya guys. Dan tak boleh berenang ya. So korang akan nampak TRX. Sebenarnya perjalanan dia 8 minit saja. Tapi disebabkan mainan jenis stop-stop, tengok kedai makan kiri kanan atas bawah, so dia jadilah 13 minit macam tu untuk sampai dekat TRX ni. And by the way, taman dia dekat atas gempak dah cantik, sesuai kalau korang nak dating, nak acah-acah healing dekat taman. Lapar turun kat kafe-kafe makan. So this is the view lah. So kalau bagi Marina, sini sesuai kalau korang nak explore makanan, sebab banyak restoran yang tak ada dekat mall lain tapi sini ada. So korang boleh datang sini, chill, try food dia. Tapi kalau nak shopping, tak digalakkan lah sebab T20 kan, mahal-mahal jugalah barang-barang kat dalam tu. Kita mampu tengok je.